Alright, Assalamualaikum guys. So, hari tu kita unbox intercom. Hari ni kita nak unbox helmet baru kita. Kita beli dua actually. Untuk parent kita, inilah dia. Greyforce G3838. Satu helmet flip up baru. So anyway guys, jangan lupa tekan subscribe, like dan juga share. Jom kita nak cerita, kita nak unbox depan-depan ni jugalah. Okay, right. So inilah kotak yang korang akan dapat kalau korang beli. Macam saya beli pada online seller. Sebab saya tak jumpa kedai yang jual benda ni dekat area-area saya lah kan. Jadi saya terpaksa cari dekat online seller. Ini saya dapat, saya ambil colour hijau. So dia ada lebih kurang 4 colour. 6 colour. Sebab dia ada 2 model tau. Iaitu model G-Mod dengan model Craze. Saya tak pasti. Mungkin sebab dia masih nombor yang sama. G3838. So most probably design semua sama. Interior, material semua sama. Cuma just outer design je. Sebab saya perasan bentuk Craze tu dia punya colouring dia lain sikit. Untuk G-Mod, colouring dia pun agak lain juga. Yang saya dalam survey-survey lah kan. Ini adalah the only helmet flip up yang termurah yang ada chop sirim kat Malaysia ni. Okay, so jom kita buka dulu. Kotak dia simple je, nipis, tak macam kotak helmet kita yang sebelum ni lah. So kalau korang tahu helmet saya sebelum ni agak dalam kategori sederhana. Yang ni kategori mampu milik, sangat-sangat murah. Okay. Oh, tak ada apa. Kotak tak bagi apa. Tak ada dia punya warranty card ke. Tak ada dia punya manual ke apa. So, ini adalah bag yang dia bagi. Quality bag dia biasa. Nipis. Nampak dia tulis Greyforce. Okay. So, Greyforce ni tak silap saya lah kan. Susah nak cari dia punya info tau. Even pergi website dia pun macam tak really updated pun website dia. Tak tahu dia ni niaga macam mana kan. Sebab yang ni memang review tak berbayar. Ni saya cerita apa yang saya pakai. Saya nak test apa semua, nanti kita akan cerita pasal helmet ni. Okay, so Greyforce ni saya tahu pasal helmet ni pun bila saya tengok satu platform tu dia ada seller ni tengah buat live. Lepas tu saya pun belilah. Orang kata apa, macam tak sangka terjumpa lah. Kita tengah cari satu helmet yang lain untuk ganti kat parent kita. Sebab dia orang memang couple rider yang agak kental, cuma tak ada YouTube apa semualah. So cari. Yang lain semua agak mahal. Tengok ni, weh, ni murah lah. Sepasang dah dapat tak sampai 500. Tapi korang kena ingat, saya punya expectation tak tinggi. Sebab first, saya tengok dalam video tu pun, seller tu macam biasalah, seller nak cerita, dia akan cerita semua yang terbaik, baik. Memang baik lah, memang ada cok siri lah apa semua. Tapi expectation saya tak terlalu tinggi. Sebab saya pernah guna helmet brand Malaysia yang lain. Dan kita tahu build quality dia macam mana. Ya, ini colour hijau sebab motor parent saya memang colour hijau. Betul saya cari colour hijau. Dia orang memang nak satu helmet modular. Ini paling maximum size lah. XL tau. Okay. Saya dah cari dekat seller online tu. Dia kata maximum size yang dia ada memang XL. So dia ada lagi M, L, XL. Tu je. Harga sama je. Dia ada G-Mod dengan... Yang ni G-Mod lah. Bukan Craze. Kalau kau tengok rupa bentuk dia. Bahagian belakang dia ada lubang angin kat sini. Ni tepi ni. Oh, kat sini dia punya apa? Bukan. Ni cermin depan, visor. Dia ada... Seller kata ada inner visor. Gelap juga kat sini. Dia... Kau boleh adjust bahagian tepi ni. Tu. Penuh menarik. Nak buka mekanisme dia dekat sini. Untuk buka dia. Okey. Lepas tu klip pula. Dia guna jenis macam ni Dia bukan jenis tali Bukan tali yang jenis korang gulung tu. Just masuk. Macam tu. Kemudian. Macam ni. Keketuk-ketuk ni. First impression plastik dia. I mean like casing luar dia tu. Macam helmet saya yang sebelum ni. Yang saya pernah pakai. Helmet flip up juga. Iaitu helmet Beyond. Kualiti saya rasa perasaan saya sendiri kualiti macam helmet Beyond dengan helmet X-Dot. Dia tak macam helmet yang saya dah memang tengah pakai tu. Dia punya casing luar tu rasa lagi kukuh. Yang ni casing ni sepadan dengan harga, tapi masih kena ingat yang paling penting ada cok sirim. Jadi benarlah seller tu tak tipu saya dalam live tu pun. Memang lembut. Tapi lembut dia tu dia material yang lembut biasa tau. Dia tak lembut yang super comfortable macam helmet open face saya. Kalau korang perasan video sebelum ni saya pernah unbox helmet saya yang open face. Dan memang dalam komen pun korang boleh tengok helmet tu
betul-betul semua orang komen sangat lembut, sangat selesa pakai. Open face tu. Sebab dia memang dalam tu sangat-sangat soft. Cuma kelemahan dia, dia serak peluh lama lah. Dia susah nak hilang. Yang ni, dia lembut tapi dia tak. Ya, lembut dia. Macam, lembut terus boleh tekan ke tepi dinding ni lah kan. So, most probably dia tak sakit lah bila pakai kan. Okay. Ini adalah saiz XL. Okay, sebenarnya untuk saya, untuk kepala saya tak sesuai pakai XL. Saya kena pakai double XL. XL, dia depends on the helmet lah. Macam helmet saya yang satu lagi memang double XL. Okay, bila saya pakai, okay. Alright, even though saya kata tadi saya tak sesuai pakai XL, saya tak rasa terkepit tau. Dia pun kepala saya besar. Telinga saya tak terkepit sebab jadi saya tunjuk. Okey, saya perasan. Telinga saya, dia bahagian telinga dia ni, dia kosongkan. Dia betul-betul casing ni. Kalau helmet lain dekat bahagian telinga dia ada lubang, dia akan letak padding sikit. Kemudian bukan padding lah, dia macam ada satu layer yang asing tambah extra, bukan direct to casing ni. Okey, dia akan letak satu ni casing, satu layer tambahan, kemudian ada ruang sikit dia tebuk untuk korang letak mikrofon. Yang ni, yang ni dia lebih kepada direct ke sini. Sangat-sangat rapat. Dia ada satu layer lagi plastik. Dia rapat ke casing ni. Okay, so banyak sangat ruang. So tak ada masalah. Memang tak saya tak rasa terkepit telinga. Memang helmet saya yang sebelum ni, saya pakai memang rasa terkepit telinga. Bagi tahu spek sebelum ni. Betul lah. Bila tak kepit telinga, dia tak kacau. Ya, dia tak kacau saya pakai spek. Kalau kau perasan video yang saya bawa motor naik spek, saya pakai spek lah. Saya pakai spek yang lain tau. Spek putih. Sebenarnya spek tu sebenarnya dia nipis. Dia tak ganggu, orang panggil apa kan, bahagian atas telinga tu dia terkepit untuk helmet-helmet lain. Sebab helmet yang saya pakai satu lagi tu helmet GV. GV tu mungkin dia tak buat untuk Asian punya face tau. So telinga dia memang tu. Yang ni telinga tak. Sebab dia kosong kat area ni. Bahagian pipi pun, yang pipi tembam saya tak terasa pelik. Kita tutup ini. Okay, dia clip kat sini. Kau boleh adjust bawah ni macam biasa. Jom kita try tutup dulu. Sekejap, kita buka lens tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Mana dia? Okay, dekat bahagian tepi ni Okay, korang boleh dengar dah. Okay. Saya dah buka visor depan ni. Okay, bahagian chin bawah ni, penutup chin ni dia tutup habis, dia sentuh. Tapi tak terasa tercekik sangat. Bahagian mulut dia ni macam besar sangat tau. Saya rasa macam saya punya view. Lah. View tu rasa ruang ni sikit. View saya macam limited. Helmet-helmet lain yang saya pakai, dia punya penutup mulut hidung ni, dia rendah sikit tau. Jadi view saya luas. Tambahan kalau kata kau pakai jadi helmet motocross, lagilah super luas kan. Ni bukan helmet motocross. Tapi ni memang rasa macam limited sikit view. Bahagian bawah ni saya tak nampak. Okay, tangan saya tunjuk. Saya letak sini. Okay. Tak nampak, tak nampak, tak nampak, nampak. Nampak. Ni baru nampak. Baru nampak 4-4 jari saya. So, ketinggian ni, helmet macam ni, face, level ni, baru saya nampak muka. Nampak tangan saya. Kalau kata saya turunkan, ni tak nampak dah. Tak nampak dah tangan ni. Jari ni. Okay, dan ni memang saya letak proper. Proper dah ni. Habis dah ni. Okay, itu antara kelemahan yang saya jumpa. Bagi kita turunkan visor hitam dia. No. Okay, visor hitam ni memang tutup habis. Ni best. Yang ni best. Visor hitam tutup habis. Tapi kualiti visor hitam ni, okay, kualiti visor hitam dalam tu agak meh bagi saya. Rasa sangat murah. Kalau korang rasa agak-agak, tak payah pakai, tak apalah. Dia terlalu meh. Biarpun memanglah ni kelabu semua kan, tapi memang boleh rasa yang dia tak bagus sangat. Okay. Tapi korang boleh tukarlah visor ni ke smoke ke apa ke. Hopefully dia ada visor yang super clear. Alright, quality visor ni boleh kata not bad. Tak ada, saya tak ada rasa
Saya tak ada rasa distortion ke apa ke. Rupa semua sama. So korang nampak tak kita tengah pakai apa ni? Sorry lah kita test video ni malam. Kita mungkin gambar ni tak apa clear. Tak apalah, terimalah seadanya. Okay, ni helmet yang saya pakai ni helmet Grey Force G3838 G-Mod color hijau hitam. Okay, saya dapati helmet ni okay betul. Memang macam kita tunjuk dah cakap tadi dalam sebab tu unbox tu, span dia lembut, biasa special lah juga kan untuk harga dalam 200 lebih dia jual ni. Lepas tu dia punya dia punya casing pula. Quality casing dia bagi saya dia just cuma macam kalau korang pernah pakai, siapa pernah pakai S-Dot dulu-dulu, ya dia pernah keluarkan juga dia punya flip up model. Dia lebih kurang, casing dia tu lebih kurang macam tu je plastik dia. Dia mungkin elok sikit lagi. Itu span dia lembut macam saya kata tadi, tapi dia taklah selembut macam helmet open face saya yang saya pakai dalam video-video saya yang sebelum ni. Korang boleh tengok sendiri lah yang tu. Tapi helmet tu, harga open face dia sama dengan harga helmet ni. Helmet yang korang boleh dapat modular ataupun flip up ni terus. Jadi itulah benda yang saya suka, which is quite selesa. Dan juga saya lupa bagi tahu. Dia sesuai untuk orang yang pakai spek sebab dia kosongkan terus kawasan telinga kita. So kalau biarpun korang dah letak speaker untuk korang punya Bluetooth intercom macam saya letak sekarang ni, dan korang pakai spek yang tebal sekalipun, memang Alhamdulillah korang takkan rasa sakit telinga langsung. Macam sebelum ni, helmet saya yang lain, kalau korang pasang memang saya pakai spek yang biasa untuk ride sahaja. Dia nipis sikit sebab saya sakit-sakit, dia terkepit telinga. Yang ni tak. Yang ni telinga korang cuping ke apa, capang ke apa, besar mana sekalipun, korang tetap akan selesa. Dari segi jarak mulut korang dengan dinding helmet ni pun, dia agak jauh juga jarak dia. So dia selesa kalau korang nak menjerit ke apa. Tak macam setengah helmet yang overseas punya helmet yang bukan dibuat di Malaysia lah. Dia buat shape ikut kepala Mak Saleh, which is bahagian muncung depan dia ni rapat. Kadang-kadang tu bila korang pakai, dia rapat sungguh sampai ke bibir korang. Okay, tu cakap pasal yang baik je lah. Now macam biasalah, ada juga buruk kan. Takkan baik semata-mata. Buruk dia adalah helmet ni bising gila. Bising tersangat-sangat bising. Kalau korang perasan, saya pakai helmet modular yang satu brand tu, yang memang dekat video-video ni, lain saya banyak pakai helmet tu. Okay, dia pun helmet tu mahal sikit, tapi dia masih bising. Saya komplain memang dia sangat bising. Tapi yang ni, bising gila. So orang akan kata, okay, modular, normal lah tu bang, bising. Flip up, memang bising. Tapi yang ni Mat, bising gila Mat. Sebab lubang atas ni. Okay, saya pakai windshield yang agak tinggi kat depan ni. Windshield ni pun tak membantu sangat-sangat sebab angin tu banyak masuk dekat bahagian atas ni. So biarpun lubang ni saya tutup sekalipun, dia macam kalau volume tu tengah 100, okay, bising dia tu 100, korang turun tutup lubang atas ni, volume tu macam 5 je kurang. Dan juga bahagian nak tutup atas ni, dia sangat-sangat rasa murah. Dia nak tutup tu macam alah, klik-klik macam tu je. Macam korang tolak sekali ataupun korang goncang-goncang kepala, dia dah tertutup sendiri. So all and all, boleh kata dia helmet ni berbaloi lah dengan harga dia. Yelah, harga saya dapat pun 200.5. Korang boleh tengok link kat bawah tu kalau korang nak test beli ke apa ke. Untuk siapa yang nak mencari satu helmet flip up yang ada choke sirim yang paling murah, sekarang ni yang ni lah, tak ada choice yang lain lah. Melainkan ada model lain daripada company lain, mungkin kita boleh try. Tapi helmet mahal kita tak beli sangat lah. Bajet kurang tu. Okay, ini dia. So kita dah balik dah. Allahuakbar, sedih tu. Serius lah nak kata macam saya komen dalam video tu. Allahuakbar. Padan lah dengan harga. Okay, jadi saya dah pasang dah yang intercom itu saya unbox kan. Memang padan lah dengan harga 200 lebih kau dapat ni.
Dia selesa pakai, memang saya sangat-sangat suka. Sebab telinga saya sangat-sangat selesa. Yang itu memang saya total respect lah. Kudos lah kepada Greyforce boleh buat helmet modular yang macam tu. Cuma satu saya tak suka. Build quality dia rasa murah. Major problem dia adalah wind noise dia. Okay, mari kita tutup je. Saya nak cerita kat korang. Dekat mana punca wind noise tu bila saya pakai. Okay. Motor saya, visor memang tinggi. So, angin bila saya ride, dia akan kacau bahagian ni. Mainly dia akan masuk ke sini, naik ke atas. Bahagian half visor saya selalunya akan selamat insyaAllah. Okay, Dan kalau kata saya langut sikit pun, masalah yang sama juga. Saya dapati angin tu kacau dekat bahagian atas ni. Tepi telinga ni, nampak yang all the gaps ni, ini punca main noise masuk dalam helmet ni. Sebab saya try, sekali lagi, lepas pada tu saya balik, saya boh selotip, tutup. Okay, saya tutup bahagian atas ni. Okay, lepas tu, hole ni pun saya tutup juga. Nampak ni bekas-bekas kotor ni, lalu malam-malam biasa lah ni. Okay, saya tutup macam ni, memang kurang noise. Okay, hopefully Greyforce nak keluar model baru, dia tengoklah dari segi bab noise tu. Lepas tu pula, kira tadi dua benda kan, pasal build quality dia yang kat luar ni, shell luar ni macam agak meh, biarpun dia ada CJ Sirim. Kedua, noise dia sangat-sangat terrible. Yang bawah ni pula, ini masalah ketiga. Dia punya chin ni, Allahuakbar, dia punya view dia tu tak besar. Kalau korang pakai, orang yang selalunya pakai modular ni adalah orang yang, contohnya orang yang macam pakai touring ke, pakai skuter yang relax, santai. Tapi diorang ni suka bawa lama-lama. Jadi bila diorang bawa lama-lama, diorang memerlukan high visibility. Okay? Jadi, macam saya, bila saya ride tu, saya dapati, memang tak nampak bahagian bawah ni. Bawah motor tu kau tak nampak. Korang just nampak straight je view korang. Biarpun saya cuba tundukkan sikit pun, memang masih tak cukup visibility dia. Memang dia betul-betul depan ni terlalu tinggi. Kalau boleh dia pendekkan sikit supaya korang boleh somehow ubah design tu, luaskan sikit bahagian visor ni. Ya? Okay, so tu 3. Yang keempat pula dah. Saya dah komen dalam video tu, korang tengok lubang hole ni. Nampak ni mana? Dia punya plastik open dia tu sangat loose. Tak tahu ni design floor ke atau untuk yang helmet saya je. Loose senang sangat. Kalau kata korang terbuka pun macam korang goyang tu macam boleh jatuh. Okay. Dia tak ada macam proper ketat pun. Buka. Tapi tak adalah. Yang ni bagi saya tak ada banyak masalah sangat lah. Sebab untuk bahagian depan okey je. Sebab yelah untuk harga yang murah. Boleh kata macam helmet modular certified. Yang B40. Daripada korang pakai kan. Okay, terus terang saya cakap. Ini bukan saya beli sendiri. Duit sendiri Ini bukannya dapat review daripada Greyforce ke apa semua. Tak ada memang beli sendiri untuk bagi kat parents saya nak pakai. Bukan tak boleh pakai. Boleh pakai. Tapi untuk saya nak pakai lama saya tak apa sesuai. Tak apa suka. Sebab yang tadilah. Sebab helmet yang saya ada selama ni. Yang saya duk pakai sekarang ni. Memang dia kepit telinga saya sakit. Tapi the rest yang benda lain saya puas hati. Noise dia pun memang ada. Memang saya ingatkanlah helmet yang GVS tu satu saya pakai tu. Helmet saya ingatkan tu mungkin helmet yang paling bising kot. Rupa-rupanya helmet ni boleh menang juara bising. Tapi ingat kalau korang tak nak ni, korang just letak je selotip. Tapi bila saya letak selotip, korang tak boleh lah buka dia. Tu pula masalah dia. Saya try letak selotip, memang selesai masalah semua. So most probably kalau tak ada selotip pun, kalau kata korang boleh cari, dia ada tau macam pelindung air hujan tau. Okay. Pelindung air hujan dia macam getah kat sini. Dia boleh rapatkan sikit. Sebab yang ni memang kalau air hujan, saya tak test hujan nampak. All the gap ni, yang besar ni. Kalau air hujan masuk memang direct pump itu je. Tambahan kalau kau berhenti kat traffic light. Memang saya rasa boleh masuk terus. Sebab tak nampak laluan besar untuk air hujan tu pergi. Nampak? Getah dia sikit je. Dan dengan big gap tu, memang air hujan free-free je masuk guys. So, kalau kata korang nak beli, saya suggest kalau nak beli, okey. Sebab dia ada certified Sirim. So, kita tahu dari segi kualiti dia tu memang betul.
saya bukan nak down kan, bukan nak tutup perut nasi orang ke apa kan. Tapi kalau boleh lah, jangan beli helmet yang tak ada apa-apa certified dia lah. Contoh dia tak ada ECE certified, tak ada sirip certified, ataupun tak ada DOT. Okey, pasal DOT ni saya tak boleh nak ulas panjang sebab kalau ikut korang baca artikel online lah, dia kata kalau ada sijil DOT tu, DOT tu, ada beberapa negara kat dunia ni yang tak sahkan DOT pun, termasuk dengan negara kita. Sejauh mana kebenaran tu saya tak pasti. Tapi better find a helmet yang ada certified benda tu dan helmet yang daripada brand yang korang tahu, bukan just brand yang tak apa-apa. Ada tau berlambak helmet yang design super lawa, memang saya teringin nak pakai. Tambahan modular pula, design Gundam dan design apa semua, tapi certified apa pun tak ada. Harga memang murah, 100 ada, 200, even ada kedai Malaysia yang bawa masuk Malaysia jual sampai 500-600 tapi tak ada certified. Kau nak pakai, korang yakin ke nak tak kat kepala korang? Jadi apa-apa kita tak tahu lah kan. Bukan nak tutup perut nasi diorang, bukan nak kutuk diorang, bukan nak kutuk juga orang yang pakai. Tapi saya nasihatkan kalau boleh cari yang certified, at least kita yakin kita nak letak kepala kita dalam tu. So anyway, thank you very much for watching. Itu saya punya pendapat sendiri apa yang saya beli. Oh yelah, nak lebih-lebih pun tak ada apa pun. Saya bukannya benda ni review. Dia bukannya macam benda ni dibayar untuk review ke apa ke. Dia betul-betul apa yang saya beli, nak cerita kat korang supaya korang jadi pembeli yang bijak. Ni cukup dah. Bagi saya, dia dah cukup dengan certification dia, dengan harga dia. Cukup baik dah untuk saya. Untuk yang orang kata apa, geng-geng B40, geng-geng yang mampu milik, pakai motor. Even Kapcai pun boleh pakai. Sebab colour dia menarik design dia menarik. So anyway, thank you for watching. Kalau nak beli, ada link kat bawah. Saya beli kat seller yang tu. Okay. So, Assalamualaikum. Bye.